Kalau korang bangun pagi-pagi rasa macam hari ni tak nak makan nasi lah, apa kata korang buat pepperah shrimp roll. Yang ni inspirasi daripada Cik Chong Fan Udang yang biasa saya order dekat restoran Chinese food. Nak buat dia pun senang, kita kukus je. Korang boleh try kat rumah. Jom kita cuba dalam siri 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Mula-mula korang berlari pergi pasar raya, kita beli rice paper ni. Lepas untuk rice paper ni, kita nak rendamkan dia 2 ke 3 saat je, nak basahkan je. Kemudian korang boleh susunkan korang punya udang dekat atas kita punya rice paper. Dah siap susun, macam biasa kita lipat macam popiah tu, kiri kanan, atas dan juga bawah. Kemudian akan dapat lebih kurang macam ni. Lepas tu korang ambil pinggan, korang oleskan minyak ke atas dia bagi tak melekat. Boleh susunkan kita punya shrimp roll tadi. Kemudian kita akan kukuskan dia. Saya pakai kuali je senang. Letak air kat bawah dia dan kita kukus 10 hingga 15 minit. Korang kukus sampai udang dia masak. Kemudian kita buat sos dia. Korang perlukan 1 sudu kicap cair, dalam 1 sudu sos tiram. Masukkan sedikit saja gula, sedikit minyak bija untuk aroma dia. Masukkan sedikit serbuk black pepper dan juga korang masukkan sedikit air. Korang kacau-kacaukan dia sampai sekata. Lepas tu kita boleh curahkan ke atas kita punya shrimp roll tadi. Taburkan sedikit daun bawang. Kemudian siaplah kita punya pepperah shrimp roll. Resipi yang sangat simple. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.